Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari saya sampai kat Putrajaya. Ada pameran gajah dekat dengan mahkamah. Tu mahkamah, bangunan mahkamah kan. Ini bangunan mahkamah. Dia tak main tentang promo lah. Istana. Tu mahkamah ni. Dia ada apa? Ada gajah ini kat Putrajaya. Saya datang kat Putrajaya lah. Tengok dia bagi penerangan tengok. Dia kepik lalu. Cuba ada berani dia jalan depan. Sebab itu saya suka cakap gajah ni dia haiwan yang unik, haiwan yang pintar, ingatan dia kuat. Ini kat Putrajaya. Ada lagi sampai 1 hari bulan besok. Boleh kawan-kawan datang. Kenapa gajah ingatan dia kuat? Istana. Gajah ni tak pakai Waze. Gajah ni tak pakai Google Map. Jadi macam mana dia tahu dekat laluan ni tu ada sumber makanan, ada sumber air. Macam mana dia ingat laluan dia? Jadi laluan itu diturunkan kepada gajah. Kat Putrajaya tengok gajah. Ketua gajah, ketua kumpulan. Kumpulan gajah ni kita panggil sebagai kawanan. Kawanan gajah. Ketua dia biasanya gajah betina paling tua. Kita panggil matriark. Sebelum dia jadi matriark, gajah yang awal sebelum dia tu dah turun kan, dah ajar dah. Contohlah, Dia bagi dia penerangan. bawa, okay, dia kata okay, kat sini ada nanti ada sumber air. Dia bagi tahu. Gajah yang terdahulu tu dia dah bagi tahu dah. Dekat gajah yang akan jadi pelapis pengganti dia sebagai ketua tu. Sebab tu gajah ni kalau itu laluan dia dari sejak dulu, dia tak akan ubah haluan dia. Kecuali kalau laluan dia tu dah jadi lain. Tiba-tiba jadi ladang, tiba-tiba jadi perumahan, tiba-tiba jadi highway. Okey. Jadi dia keliru. Dia macam dulu lalu banyak lagi hutan, banyak lagi sumber makanan. Tiba-tiba lalu dah jadi highway, dah jadi ladang sawit, dah jadi kebun buah. Itu yang buatkan dia tersasar, terkeluar daripada laluan asal dia. Kat mahkamah. Dan itu yang menimbulkan konflik manusia dan gajah. Tapi sebenarnya bukan salah gajah pun. Kita yang mengganggu laluan dia. Kita yang ada akal. Indahnya Putrajaya. Kita buat jalan Putrajaya ya. Istana ke mahkamah. Kita ni manusia yang diberikan akal, fikiran, kita yang kita berfungsi hidup. Cantiknya Putrajaya lah Pak. Bukan hidupkan dia. Dia sebenarnya tak pernah Indahnya ganggu kita. Putrajaya. Kita yang mengganggu hidup mereka. Okey. Okey, kalau kita dah tengok lagi Ya. zaman lepas, budak-budak versi comel. Macam mochi. Tengok pula najis lepian. Tengok najis pian nampak besar-besar. Tengok badan. Okey, untuk makluman kita akan berakhir pada jam 5 petang. Kita akan berakhir pada jam 5 petang. Jadi yang mana nak bagi makan dekat depan ataupun yang sedekat lagi. Kalau masih lagi ada jualan makanan agak boleh beli terpikai boleh beli makan kepada Pian dan juga lepas. Tadi kita dah tengok gajah lepas buang magic sebenarnya. Dia kencing lah. Dia kencing. Dia berak sekali, kencing sekali, berak sekali. Satu dan dua berjalan sebentar. Dia kencing, dia berak sekali. Lihat tempat gajah ni okey ya.